Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok bab 8 iaitu sudut dan garis. Macam yang pertama, kalau awak tengok kat sini, sudut dan garis dia akan cari nilai dekat garis. Kalau awak tengok satu garis lurus macam ni, nilai sudut dia adalah 180. So, kalau macam contoh yang dia bagi ni, suruh cari nilai X, tapi dia dah bagi nilai satu lagi daripada X, iaitu 132. So, awak just tolak 180, tolak 132, awak akan dapat nilai X dia adalah 48 sudut. Yang ni pun sama juga, disuruh cari nilai X. So, kita tahu daripada sini ke sini nilai dia adalah 180. So, dia dah bagi satu nilai iaitu 60 dekat sini. Jadinya kita just tolak 180 tolak 60, awak akan dapat sudut dekat sini 120. Sini pun sama juga, awak just tolak 180 tolak dengan nilai yang telah dibagi, awak akan dapat nilai sudut yang dekat X. Kita tengok soalan yang lagi susah sikit. Untuk soalan ni sama juga, awak just tolak dengan nilai yang telah dibagi kat sini. So, awak akan dapat nilai X. Sini pun sama. Dia banyak pecahan tapi dia dah bagi 3 sudut. Sudut 1, sudut 2, sudut 3. So, awak nak cari nilai X sama juga macam yang lain. Awak just tolakkan nilai-nilai yang telah dibagi tadi dengan 180. So, dekat X awak akan dapat nilai dia adalah 26. Kotak kecil ini bermaksud sudut bernilai 90. Kalau awak jumpa kat dalam soalan dia tunjuk macam ni, maksud dia nilai sudut dia bernilai 90. Sudut 90 juga dipanggil sudut tegak. Kalau macam ni dia tak tulis sudut 90, dia tulis kotak je. So, maksudnya 90. So, awak jangan keliru nanti dalam soalan dia tak tulis. Kalau macam ni dia tulis 49, kat sini dia tak tulis pun, dia just lukis kotak je. So, kat situ awak automatically tahu kat situ adalah 90. So, just tolak 180 tolak 90 tolak 49, awak akan dapat jawapan dia nilai X. Seterusnya kita tengok pula sudut untuk satu putaran lengkap ialah 360. So, bulat sudut dia bernilai 360. Kalau separuh 180 je. Kalau penuh bulat dia adalah 360. So, yang kat sini yang mungkin awak dah pernah buat dalam kelas, nak cari nilai X kat sini, awak just tulis 360 tolak nilai-nilai yang dah ada, yang dah diberi kat sini. Cuma kat sini dia tak bagi, cuma kita tahu kat sini nilai dia 90 sebab dia letak kotak kat sini. So, kita tolak semua sekali dengan 360, kita dapatlah nilai X dia iaitu 346. Yang ni pun sama juga, soalan ni sama dengan atas ni, awak boleh stop untuk tengok dan fahamkan macam mana. Kalau awak tak faham juga, awak just komen kat bawah. Kalau yang ni kita nak dia ada dua pun boleh ubah, iaitu Y dengan X. Macam mana nak cari? Kat sini awak kena guna kreativiti awak. Awak baca dulu. Garis AB adalah garis lurus. Kena baca. Dia bagi A ke B adalah garis lurus. Kira nilai sudut X kosong dan kira nilai sudut X dan sudut Y. So, kalau garis lurus, automatically dekat atas ni, daripada sini ke sini, dia adalah 180. So macam mana awak nak buat? Oleh kerana sudut AB adalah garis lurus, kita boleh selesaikan kepada dua bahagian yang berasingan. Mula-mula kita selesaikan dulu kat sini. Kita dapatkan nilai X dia dengan cara kita tolak dengan 125 ni. Maksudnya kan dia dah bagi dalam soalan 125. So, 180 just tolak dengan 125, awak akan dapat X 55. Untuk penyelesaian B pula sama juga, awak tolak 180 tolak 69 tolak 78, awak akan dapat 33. Ini untuk contoh soalan yang dia bagi dua pun boleh ubah dalam satu
soalan. Okey, seterusnya kita tengok pula dekat sudut pada garis bersilang. Okey, sudut pada garis AB dan CD adalah bersilang. AB dan juga C ke D adalah bersilang. So, nilai sudut yang bertentangan adalah sama. Maksudnya, nilai yang warna oranye dan juga warna hijau ni sama. Contohnya, kalau nilai dekat warna oranye ni adalah contoh 30, dekat warna hijau ni pun 30 juga. Okey, sama juga yang atas pun sama. Kalau dia bersilang, maksudnya dua garis lurus yang bersilang. Kalau dia cakap dua garis lurus yang bersilang, terus awak tahu depan dia mestilah sama. Maksudnya sudut bertentangan dia mestilah sama nilai dia. Tengok ni. Okey, contohnya kat sini 113 kan. So X berapa? Dia sama, jadinya nilai X ni 113 juga. Lepas tu daripada 113 ni kita boleh dapat nilai Z. Sebabnya ni adalah garis lurus. Garis lurus daripada sini ke sini adalah 180. So 180 just tolak dengan 113. Dia dah bagi kat dalam soalan. So awak akan dapat 67 untuk nilai Z. So bila nilai Z dah dapat, kita boleh dapat nilai Y. Sebab nilai Y dengan nilai Z sama, bertentangan. Okey, seterusnya kita tengok sudut tirus, sudut cakar dan sudut refleks. Jadi just baca dan ingat je lah. Sudut untuk satu putaran lengkap ialah 360. Okey, sudut cakar contohnya tidak termasuk 90 dan 180 dipanggil sudut cakar. Okey, sudut tirus pula tidak termasuk sudut kosong dan sudut 90 dipanggil sudut tirus. Contoh sudut 5, sudut 23, sudut 47, sudut 57, sudut 89. Okey, ini sudut refleks. Ni awak just faham dan tengok je lah. Seterusnya kita tengok bagi sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Okey, mungkin saya tak pernah bagi tahu pasal sudut konjugat, tapi sebenarnya dia sama je dengan bahasa yang kita guna. Cumanya kat sini buku ni guna bahasa lain. Okey, sudut pelengkap adalah sudut jika X ialah sudut pelengkap bagi 64, maka nilai X ialah, okey, contohnya dekat sudut pelengkap dia adalah 64. Kita just samakan dengan 90. So kita nak cari X ni 90, just tolak je dengan nilai yang dia bagi. Kita akan dapat nilai yang X. Contohnya kat biru ni 64. So kita nak cari nilai hijau. So kita just tolak je 90, tolak dengan 64. Applykan persamaan ini yang awak belajar kat sini. Dapat X dapat 26. Jika X ialah sudut genap bagi 76, maka nilai X ialah, sama juga soalan ni dengan soalan ni sama. Okey, sudut konjugat. Sudut konjugat ni 360 darjah. Hasil tambah kedua-dua sudut adalah 360 darjah. Jika X ialah sudut konjugat bagi 125, maka nilai X ialah sama juga. Yang ni kalau sudut pelengkap 90, sudut penggenap 180, sudut konjugat ni 360. Sama je, dia punya jalan kerja dia sama je. Maksudnya awak just cari dia punya satu sudut, so awak akan dapat nilai sudut yang lain. Cuma dia punya tempat je lah berbeza. Konjugat kena samakan dengan 360, penggenap kena samakan 180, dan juga sudut pelengkap awak samakan dengan 90. Okey, dalam soalan jika awak jumpa garis-garis ni, dia bermaksud garis lari. Jumpa anak panah ni, jumpa anak panah macam ni, jumpa anak panah ni, jumpa anak panah ni. Kita tengok dia tulis apa. Garis lari adalah garis yang mana sentiasa berada pada jarak yang sama di antara satu sama lain, dan garis itu tidak akan bersilang. Maksudnya garis tu tak akan bersilang sama sekali. So ni adalah penting tidak akan bersilang. Okey, tak apa. Ini tidak akan bersilang. Okey, so kalau macam ni, kalau tak ada anak panah ni, dia tak sama, bukan garis lari. Garis tidak selari pula jaraknya tidak sentiasa sama dan akan bersilang jika dipanjangkan. Okey, kat situ awak boleh biasa kot.
Okay, ini kita dah pernah belajar dalam kelas, iaitu macam mana kita nak cari sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pendalaman. Sudut sepadan dia punya main dia adalah F, huruf dia adalah F. Okay, sini F kan. So F kat sini kita tengok ketiak dia. Ketiak ni dengan ketiak ni nilai dia adalah sama seperti huruf F. Okay, macam ni. Okay, macam ni pun boleh juga. Okay, sudut ni dia punya nilai sama dengan ni sama nilai dia. Okay, seterusnya kita tengok sudut selang-seli. Sudut selang-seli ni dia punya huruf macam Z, macam ni. Okay, sama juga macam sudut sepadan tadi. Nilai sudut sini dengan nilai sudut sini sama. Ketiak jiran dengan ketiak kita sama nilai sudut dia. Okay, ni pun sama tapi Z terbalik. Nilai kat sini dengan nilai kat sini adalah sama. Tengok dia tunjuk kat sini. Pink dengan oren sama. Okay, ni biru dengan hijau sama. Okay, seterusnya kita tengok sudut pendalaman. Sudut pendalaman dia punya huruf dia macam U ataupun boleh juga jadi C. U ataupun C pun boleh juga lah. Okay, kalau untuk sudut pendalaman dia lain sikit. Tadi nilai dia sama kan. Untuk sudut sepadan dengan sudut selang-seli nilai dia sama-sama kan. Untuk sudut pendalaman nilai dia hasil tambah sudut pertama dengan sudut kedua adalah 180. So contohnya kalau dia bagi dekat sini 110, awak just tolak je lah. 180 tolak dengan 110, awak akan dapat 70 dekat sini. Nilai sudut dia adalah 70. Kalau selang-seli dengan sudut sepadan tadi sama kan. Tapi untuk sudut pendalaman dia tak sama. Dia hasil tambah kedua-duanya adalah 180. Jadi kita tengok soalan ni, awak tengok sendiri. Ini kita gunakan sudut F adalah sudut sepadan. So nilai sini dengan sini adalah 180 kan. So kita tolak je lah. 180 tolak 118, kita dapat 62. So kat sini kita boleh dapat nilai X ni melalui apply sudut sepadan. Kat sini sama dengan sini. So X sama dengan 62. Okey, ni pula dia apply sudut selang-seli. So 62 dekat sini. So dekat X ni adalah 62 juga. So kat sini dia dah lengkapkan dalam satu soalan macam mana nak gunakan sudut-sudut yang kita belajar sebentar tadi. So kat sini pun sama, 118 kita tolak dengan 180 tolak 118 kita dapat 62. Untuk sudut yang kita cari iaitu sudut X, kita boleh selesaikan dengan 3 cara berbeza. Ini satu soalan dia rangkumkan semua sudut. Ini soalan dia. So dia suruh cari nilai X kat sini. Macam mana kita nak cari? So kita buat garis kat tengah. Garis lari ini dia buat sendiri. So firstly kita nampak kat sini nilai dia 42. Sebab apa 42? Sebab ini adalah sudut selang-seli. So sudut selang-seli dekat ketiak sini dengan sudut sini adalah sama. Sama juga dengan yang bawah. Kita dapat huruf Z. So kalau dia dah bagi 35 kat sini pun 35 juga yang dekat biru ni. So awak akan dapat jawapan dia apabila awak tambah kedua-duanya. 42 tambah 35. So dapatlah sudut dia 77. Seterusnya untuk soalan yang seterusnya sama juga, awak buat garis tengah and then dapatkan nilai dia berapa. Ni adalah sudut pendalaman sebab macam U. So awak tolak dengan 180. 125 ni awak akan dapat 55. Dan ni pun sama juga sudut pendalaman, awak akan dapat 43. So just tambahlah 55 tambah 43, awak akan dapat 98. Okey, itu saja. Yang bawah ni awak tengok sendiri.